Korang tahu tak, Malaysia dikenali sebagai salah satu negara Islam yang paling dihormati di dunia. Betul ke? Kenapa boleh jadi macam tu? Betul. Ni alasannya. Malaysia mempunyai sistem pemerintahan, undang-undang dan ekonomi yang kuat dengan nilai-nilai Islam yang memang diterapkan secara moden. Yang menariknya, para pemimpin daripada pelbagai kaum dan agama boleh bekerjasama secara damai. Walaupun Islam adalah agama rasmi, masyarakat daripada agama lain tetap mempunyai kebebasan penuh untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing. Malaysia juga mempunyai sistem pensijilan halal yang sangat dipercayai di peringkat dunia. Malah, negara seperti Jepun dan Korea pun mengikuti dan mengiktiraf piawaian halal Malaysia. Hebat tak Malaysia? Bukan itu je. Sistem perbankan syariah Malaysia juga menjadi contoh bagi banyak negara lain. Daripada pengurusan haji melalui tabung haji, ia sering dipuji secara antarabangsa kerana sistemnya yang rapi dan juga pastinya profesional. Malaysia juga menjadi pusat pendidikan Islam moden yang menarik minat ramai pelajar dari pelbagai negara. Jadi, sememangnya Malaysia bukanlah sebuah negara yang sempurna. Tetapi, banyak perkara tentang Malaysia yang membuatkan negara ini dihormati dan dikagumi di seluruh dunia. Menurut pandangan korang macam mana? Setuju tak kalau Malaysia termasuk sebagai salah satu negara Islam yang paling maju di dunia? Cuba komen dekat bawah.